Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. So, hari ini adalah pada 28 Mei 2026, Hari Raya Kedua Aidiladha. Di kesempatan pada hari ini, saya nak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Korban, ibadah korban untuk Muslimin Muslimat sekalian lah. Okey. Jadi, sekarang ni untuk movement hari ni kita nak melihat lah market dah buka pada Hari Raya Kedua. So, kita melihat market lah. So untuk pagi ni kita melihat kepada market movement pada pagi ni. Sekarang ni kita lihat alhamdulillah dia dah uh, mengikut direction V shape yang kita dah identify tempoh hari, dan sekarang ni dia dah gap up pada pagi ni sekitar I think tak berapa banyak lah, lebih kurang dalam 34 point lah, lebih kurang 30 point plus minus. Okay, so sekarang dah gap up dan bergerak ke atas upwards. So now I can say trend is in the uptrend. Ingat tak saya tanya soalan macam mana? So soalan dia adalah macam mana trend tu terbentuk kan? I mean trend uptrend macam mana kan? So sekarang ni inilah trend uptrend lah. So dah ada low, high, higher low, higher high. So now kita nak menunggu penantian higher low. So long as nanti dia retrace tak retrace ke bawah ni lah. Kita nak menanti for higher low. So untuk menanti for higher low, kita menunggu for retracement. Dan retracement pun mungkin di sekitar level. Tengoklah kat mana high nanti kan. Maybe kita nak tengok kepada 50% ke 61.8 ke. Sekarang ni at the moment kalau 61.8, kalau ini adalah highest dia, should be dekat sekitar sini lah. Ataupun kita boleh katakan resistance become support area, dan kita kena nanti for price action. Dan for now ianya masih lagi dalam keadaan uptrend, upwards direction. Okay, dan kalau kita nak looking for sell, I mean if you are looking for short opportunity, kita lihat dekat sini kita ada satu resistance kan. Kita ada satu support dan telah di break, become resistant, dia pergi pantul, and then kemudian dia test balik, dia jadi sebagai support, pergi pantul. So now, for now kita melihat inilah kawasan-kawasan penting untuk kita monitor for price action jika ada. Dan kemudian kalau kita lihat kepada current movement yang sebelum dia break straight drop ni kan, okay, kita lihat current movement, dia punya retracement level pun dah berada di sekitar kita ambil dekat sini sekitar lebih kurang dalam 61.8 to 78.6%. Dan this is a level-level yang anda perlu monitor price action. So long as dia tak break up this one lah. Okay. This one kena monitor price action. So for now still dalam keadaan bullish ni. Dalam keadaan bullish. Kena momentum pun bullish. Kalau anda lihat MACD, anda tengok momentum MACD. Momentum MACD macam mana nak determine? Anda boleh tengok kepada dia punya histogram dia. Histogram dia untuk nak melihat kepada momentum MACD kan. So for now, hijau, dia ada 4 warna je MACD ni. Kita ada hijau pekat, hijau muda. Ni saya nak tunjuk sedikit ilmu MACD . Hijau pekat, hijau muda, lepas tu merah pekat, merah muda. Okay. So kita nak lihat momentum tu dah macam lemah, kita nak lihat yang muda-muda. Biasa yang muda-muda ni tak banyak ilmu lagi kan. So muda-muda is lemah-lemah lah sikit. Jangan terasa yang saya gurau je. So sekarang ni adalah kita lihat kepada histogram warna hijau pekat, meaning said ianya masih lagi dalam keadaan momentum yang kuat uptrend. So kalau hijau muda ni momentum uptrendnya lemah. Kalau semakin lama hijau-hijau muda, semakin lemah lah. So sekarang ni contoh macam sell kuat. Okay, sell dah mula melemah. Waktu ini sell dah mula melemah, then tiba-tiba dah jadi hijau. So dalam keadaan momentum yang buy. Kalau anda lihat kepada crossover pun, kalau dia cross upwards, meaning said dalam keadaan buy lah. Cuma dia cross ni below zero, dia buy yang tak berapa kuat. So for now, MACD line ni dah above zero ni level, dan MACD ni pun still ke atas. So it is in the strong bullish punya trend. This is a trend indicator. Kita nak tengok. Dan now ianya berada di kawasan resistance. Okay, itu berkenaan dengan MACD lah. So now kalau looking for kita walaupun dia berada di level-level yang kita boleh kata ada potensi untuk retrace, kita nak kena tengok price action. Dan now which is not lagi, belum lagi ada. Okay.
Kat sini kita ada support dah telah dipecahkan. So ini adalah level-level yang penting lah untuk anda monitor. Okey, satu lagi saya nak share kepada anda trend trend semasa. Bukan trend semasa lah. I mean apa yang berlaku pada tempoh hari. Okey, kita lihat dekat sini kita ada satu resistance line, trend line lah. Kita boleh kata trend line dekat sini. Okey, trend line. Waktu ini berlaku. Waktu ini hari yang sama ni. Sorry, dia apa selang sehari lah. Tapi sekarang ni apa yang berlaku? Bila dia dah kita dah gabungkan puncak pertama, puncak kedua, kita sambung. Okey, kita trader expect ada puncak ketiga dekat sini. So diorang pun sell. Oh, dia dah start rebound balik kan. Dia dah start menurun dekat sini. Okey. So for now diorang akan letakkan stop loss dekat sinilah untuk selamat. So kemudian harga naik. Oh, makan stop loss. Dah makan stop loss dekat sini. Stop loss dah dimakan dan for those yang breakout traders, dia akan start buy on breakout lah, ataupun dah start breakout dekat level trend line ni, mereka akan looking for buy opportunity. Dan apa yang berlaku akan letaklah stop loss di swing point terkini, iaitu di sekitar sini, dan which is dah pun dimakan stop lossnya. Dia naik balik, dah mula ke downward. So meaning set dekat sini untuk for those yang sell, volume dah mula tak berapa kuat lah, I can say. So this level, if dia penetrate balik, ada potensi tinggi untuk ianya dah tak respect dah. I mean, dia dah pernah, hari tu aku try sell dekat sini, dah disrespect. So sekarang ni nak sell lagi dekat sini is level yang orang cakap kurang kuat lah. Kurang kuat. Ditambah pula dengan structure semasa, anda lihat dekat sini, dia dah mula membuat satu swing point baru. Satu swing point. Dekat sini, ada satu. Okay. Okay, sekarang ni apa yang berlaku? Sini ada low kan? Sini ada low. Tapi dekat sini, dia tak ada lower low. Dia hanya ada higher low. So, bila dah ada higher low, sepatutnya kalau nak downtrend, dia lower low kan? Sepatutnya kalau nak downtrend. Tapi sekarang ni dia buat higher low. So, kalau dah buat higher low ni, meaning say apa? Berpotensi untuk terjadinya higher high. Based on structure yang kita belajar kat textbook kan? So, berpotensi untuk menjadinya higher high. So, untuk for that movement, kalau kita nak participate dengan keadaan yang berlaku tempoh hari tu pun, dah ada uh, makan-makan for those yang seller ni. So, kita pun menjangkakan kemungkinan kalau nak weightage yang tinggi, kemungkinan bullish lagi kuat lah. I mean, bullish is strong lah untuk for mid to long term, sebab ni 30 minutes Okay. So for me, untuk anda nak mencari yang lagi low, lagi rendah risiko, maybe anda looking for long opportunity, tapi anda kena menunggu price action. Apabila dia retrace nanti. Okay. So now, kalau lah ini high, mungkin retracement di sekitar support ni lah. Atau resistance adalah di break become support. Anda kena menunggu price action sekitar sini. Tapi kalau dia ada high lagi, anda kena adjust lah. Based on Fibonacci retracement. Dan now, ianya berada di kawasan ini. Kawasan 61.8 to 78.6. Okay. Kita nak melihat ada tak reaction dekat sekitar sini. So, I just set alert lah. Saya just nak monitor maybe sekitar 4570. And then this one I nak, sebab saya tak sure dia ke mana. So now I nak tengok dekat 00 support 45 lah I set alert. Okay, so kita just monitor. Kita menunggu price action yang ada. For me, for now, still in the monitoring level this burst point. Cuma lah nanti let's say lah kalau dia berada di, nantilah dia naik balik ke kawasan-kawasan sini kan. Hati-hati hati-hati sebab ada potensi untuk tengok trend. Tengok dia punya candle tu macam mana. Candle sederhana, candle bermomentum, janganlah gatal-gatal untuk nak sell. Memang kena hati-hati. Sebab
based on structure yang kita dah identify sebentar tadi. So, itu saja untuk video kali ni. Semoga bermanfaat. Untuk sedikit insight berkenaan dengan MACD dan juga trend. InsyaAllah, jika video ni bermanfaat, saya akan continuekan video-video saya ni. Saya harap ada yang mendapat manfaat daripadanya. InsyaAllah. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, komen dan share. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih dan salam sejahtera.